Bodoh dia tanya aku. Bodoh. Dia kata bodoh. Dia tak suka dah. Kamu daripada tubuh ini. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Kau kena kawal, ya? Long, lepas ni kita nak buat penelusuran kat mana? Kau percaya tak? Setiap tongkat ada ceritanya. Kalau tongkat ini boleh berbicara, dah lama rahsia kita terbongkar. Dan rahsia itu akan terbongkar di Dusta Vista Damansara. Penelusuran kali ini bukan sekadar cerita, tapi permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Hei, Kau nak masuk ikut sini. Long, kalau kau nak naik atas, ikut tu tangga tu. Nak ikut situ pun boleh. Tapi ada lagi benda yang menarik Long. boleh. Nak ikut situ ke atau naik tangga ni? Tu. Aku dah tengok dulu dah. Menarik kan? Tak kedengar ke YouTube kau tunjuk benda tu. Jadi yang kata okey. Sekarang ni kita berada di mana tu? Di Dusta Vista Damansara. Yep. Kan? Tapi ada orang kata jalan Tengku lah apalah. Semua tapi Dusta Vista Damansara ini ada yang berpendapat ada orang kata kenderaan orang kata seorang sepasang suami isteri tu masa dia nak orang kata dah buka enjin tu. Jadi dah jalan terus dia terbabas ke satu ruang macam ni lah tembok ni. Oh. Jadi dia jatuh ke bawah ni. Oh, kira jatuh macam jatuh gaung lah. Oh, Kat sini lah dia. Sini. Dekat sini. Dekat sini. Oh, jatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Dia naik kereta kat sini. Oh. Dia start enjin kereta tu. Okey. Pok terus sampai kat dia langgar tembok tu. Tapi diorang kata langgar tembok ni lah. Masa tu. Tapi Terus jatuh ke bawah. Itu satu salah satu fenomena tu lah. Yang berlaku tu. Oh, tapi mungkin tembok ni dah dibaiki lah sebelum ditutup tak? Ya betul. Accident tu kan? Ya betul. Itu salah satu dan lagi satu orang kata macam-macam lah perkara misteri dah. Perkara misteri dan ditutup pun disebabkan ada yang kata betul apa? Macam kata tak dapat nak beroperasi seperti biasa dah. Mungkin ada sebab dia lah. Betul. Jadi kita nak explore kat atas tu. Baik. Dia Black, sebelum tu ada rasa apa-apa tak? Ada dapat visualisasi kat sini ke apa-apa ke? Apa-apa makhluk yang ada kat sini? Memang ada. Tapi ada beberapa entiti lah. Kita boleh di visual. Tapi salah satu yang menarik
yang menarik perhatian aku ada satu macam mungkin dia bentuk siluman. Dia macam macam badan manusia tapi dia punya belakang tu ekor dia macam ular. Dia, orang panggil apa? Siluman ular ke tu? Muka? Tak, muka dia apa? Biasa. Muka biasa lah. Macam biasa, menakutkan. Baik. Muka hantu kan. Rambut terabai tapi dia punya bahagian kaki tak ada, dia macam ekor. Oh, ekor macam ekor ular lah, macam ular lah. Siluman ular lah. Tapi Biasa je rasa- tu. Jadi hari ni kita ada seorang tetamu. Okey. Cik Wazi. sila. Mari sini masuk. Dia punya tetamu Sila, khas. sila. Sini lah Cik Wazi. Okey. Okay Wazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi. Saya hadir pada hari ini untuk Buat bersama penelusuran. lah untuk Bersama untuk penelusuran yang sama dengan Lobok Anonymous. Hmm. Kan? Kata Cik Wazi pernah tak mengalami pengalaman seram ke apa ke? Sebelum ni lah. belum lagi lah, cuma setakat mula Roma tu biasalah. Kan? Ya. Tapi kalau misal kata kelibat tu ada lah sekali-sekala. Kelibat je lah, kelibat. Biasanya berlaku kat mana? Kat rumah ke ataupun Itu bergantung pada kawasan tertentu je lah. kawasan tertentu tu. Dia dekat-dekat dengan tempat kerja, dekat-dekat dengan rumah. Tak Macam kisah tu. lah. Ya, mana Random. mana random lah. Random. Jadi okey, sekarang kita nak explore dekat kawasan sini. Sini pun ada. Sini pun ada tempat lah. Ni macam Kaunter lah. kaunter. Jom kita kawasan sini. Boleh. Kita boleh sini dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, dia bagi apa? Bahan kaki tu. Kaunter. Baik Try buka sebab ni. Baik tau. Oi, Kaca. Hati-hati tau. Tadi mak aku sangkut. Assalamualaikum. Baik tau, banyak kaca tau sini. Oh, ni kaca hancur. Oi, Ni memang Ni dipecah CP sengaja masuk ni. kasut korang nipis ke ni? Rasa tak payah masuk sini. Ha ni. Ada Ada. Baik tengok bawah. Ni ada kayu ni, pijak kayu je. Assalamualaikum. Boleh bila? Ha? Kau sebab ada kesan apa-apa tak ni Mal? Tak ada dia. Okey. Mereka kata salib ni tadi. Salib. Oh, dia kata salib. Tak, entiti ni apa? Kristian kot. Tu sebut salib tu. Oi. Amboi. Ni tu apa? Bahagian luar je. Eh, Ni kita tak boleh nak teruskan ni sebab apa? Teruk. Terus Nampak ni. dia runtuhkan dengan sengaja ni. kira Orang cakap kabel juga kot. Kata tu lagi okey sikit lah walaupun dia ni kan. Hmm. Dia tak betul sangat ni. Kita pergi sebelah sana ni. Masuk Cuba sebelah sana. Masuk mana? Tu. Ni Patah balik naik. Wih. Jaga ni. Lalu. Oh baik, tengok kiri. Mak aku pasal apa? Ghost box ataupun tu? Ghost tube tu. Ghost tube. Oh. Ghost box tu macam kurang lah. Kurang. Kalau ghost tube ni dia kan ada suara yang untuk cakap tu kan. Untuk okey sikit. Ush.
Apa rasa apa Galong? Oh, cepat. Punya. Oh, mungkin dia buat tu. Apa dia? Awak kelakar katanya. Kelakar? Ayolah, kita boleh kelakar. Kau je kini. Mungkin dia rasa kita kelakar kot. Kau dulu eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kada buruk. Ya kada mujassad. Ya kada hadir. 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 Assalamualaikum. Awak dah balik. Masih ada kat sini lagi. Hai Kemal, ada apa-apa rasa tak kat sini? Tadi tak buat sekarang belum ada rasa apa-apa lagi. Bila ada apa-apa rasa lagi ya? Tak tahulah kalau Mr. Blake ada rasa apa-apa ke. Tak ada. Tak ada rasa apa-apa ya Blake eh? Tak ada apa-apa rasa. Tempat ni pun bising. Yang memang sini Tak bising. berapa tempat bising. Assalamualaikum. Tempat yang lebih tinggi sikit mungkin dia ada. Sana lah. Bising lah sini. Tempat ni bising. Bising kan? Sebab apa tu tepi jalan? Assalamualaikum. Allah. Oh, ada jalan lagi. Okey, kat sini mungkin senyap sikit pada. Assalamualaikum. Pergi dari cara saya. Potong lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kada mujassad. Ya kada qaib. Hadir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Bodoh. Bodoh dia kata. Bodoh dia tanya aku. Dia bodoh. Dia kata bodoh. Hati dong. Tak boleh masuk. Oh, tandas eh. Ilmu sihir. Ilmu sihir katanya. Aku pakai ilmu sihir ke? Sini ada rasa satu tadi kat sini. Rasa bahan. Ha? Bahan panas ya. Sini ada satu.
tu dekat bilik air, tapi Alun rasa tak confident dekat bilik airnya lantai tu. Oh, dia macam Macam nak runtuh. Jalan tu. dia kan macam nak lundur, dia macam kabut tau. Macam terasa tak macam kuat. kabut. Risau apa kan kita pijak nanti habis. Turun ke bawah. Tak confident sebab Nelayan. sebab makhluk tu memang ada macam kat situ. Benda bilik tu kita memang ni. ada. Baik, faham? Betul? Ada apa-apa rasa? Sebahangnya Bahang je lah. bagian nak apa daripada pintu tu nak masuk. Bahang. Sebab mungkin tertutup kot. Kan? Kita tutup panas. Tutup ni. Tapi tak apa. Kita explore Nak. Tak boleh lah situ. Tapi teruk betul lah sini. Kan? Suka. Kau memang suka benda-benda teruk ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benda lah diorang buat ni sampai hancur pun nak lah. Kemal? Ha? Apa benda lah diorang buat ni sampai hancur? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bergerak cepat. Oh, dia suruh kita cepat tu. Slow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Kamu memang tinggal di sini ke? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sejak bangunan ini didirikan. Okey, boleh beritahu apa yang dah berlaku pada bangunan ni? Boleh tak cerita pada kami? Mencari saya. Aku tak tahu apa yang berlaku. Jadi apa yang kau tahu? Aku tahu mau makanan saja. Apa makanan tu? Apa-apa yang telah diberikan. Boleh nampak tak? Aku tak nampak. Jadi kamu tahu kisah apa berlaku kemalangan dekat sini sebelum ni? Aku tak tahu sebab itu. Okey, kami faham. Baik, faham. Okey, faham. Jadi izinkan kami untuk explore di sini ya. Silakan. Okey, Baik, terima terima kasih. Boleh keluar kamu daripada tubuh ini. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sunyi. Gila. Jalan je terus tadi pusing. Sebaik tak masuk dalam dinding ni. Kabut. Ingat batu. Jadi orang kata sosok tadi tu macam orang tua pun ada. Ada rasa perasan tak macam orang tua ke ataupun tu? Ya, macam gaya orang tua. Macam gaya orang tua. Fauzi? Macam gaya orang tua ke ataupun kalau dengar daripada cakap suara dia? Oh, suara dia ya. Macam orang tua lah macam tu. Macam orang tua. Dia korang kata dia bangunan ni didirikan dia ada dah. Bukan maksudnya bangunan tu naik dia pun naik dia kat sini. Dia kat sini. Jadi sesama lah dia kat sini. Jadi orang kata memang ada penghuni yang dia tinggal kat sini lah. Ya tinggal Alam lain lah. Awak nak balik. Belum boleh lagi. Kita naik atas ni cuba tengok. Assalamualaikum. Oh ni yang tadi je. Oh tunggu sini. Boleh lah. Naik tangga ni kalau. Ini yang tu apa? Oh, yang runtuh tadi tu. Yang runtuh tadi tu atas tu. Oh okey. Keluar.
Assalamualaikum. Gerakannya. Man ada rasa apa-apa man? Belum tak rasa lagi. Masa makhluk tu masuk ada rasa apa-apa tak? Ada tadi. Rasa apa? Macam kawasan tu rasa macam ada energi lah. Bukan tadi ke? Mana? Ni. Tadi sama juga lah. Tadi? Oh, Rasa ada tangan dia lah. di sana je kot. Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bawah ni long macam ni. Oh, bawah ni ada 2 blok ni. Rasa kita turun bawah. Sebab atas dah kosong, sebab atas kosong. Oh. Ada lagi 2 blok bawah. Bawah. Oh, di paling atas kot. Ha. Kan lebih kurang ah. Kita turun ke bawah. Satu. Kau ni Ada tangga ke sini? Rasa tangga ni. Sikit Ha. Atas teruk weh. Assalamualaikum. Okey sikit. Satu. Oh. Nak boleh? Ada benda. Ada sesuatu yang mengganggu? Ada sesuatu yang mengganggu ke apa? Apa-apa bagi aku lukis dululah. Okey. Okey, sekarang buat atau apa kata Medium visualisasi lukisan. untuk medium lukisan lah. Sebab boleh telah nampak. Ya. Yeah. Okey. Wazir nak ikut Alung ke atau Black kau suara sini boleh ke? Boleh. Boleh. Lampu ada? Lampu ada ya? Lampu ada. Okey. Hati-hati tau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu gaib. Hadir. 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 Aku ingat engkau hadir. Assalamualaikum. Siapa kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nama kau? Aku tak boleh tahu. Bukan Sebab apa? itu urusan kau. Kau nak bawa kami ke mana ni? Apa yang kau nak tunjukkan kepada kami? Apa yang kau cuba nak tunjukkan kepada kami? Assalam. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamuru. Ya kadamu jasad. Salam. Tuan hamba manifestasikan. Sila manifestasikan. Hayati. Hayati lah.
Biar dia seorang sini. Tu apa? Biar dia seorang sini. So, Fauzi, ada rasa apa-apa ke? Kat situ rasa bahang lah. Itu. Luas apa? Angin boleh masuk. Ya. Kan? Masa dia faham masa barang ni. Dia bahang. Ini bahang panas. Macam tempat tertutup lah. Tapi bahang dia. Mana yang cakap ada bahang belah dalam lah. Macam demam kan? Bahang dia macam demam. Ya, bahang dalam. Dia bukannya bahang panas. Bukan. Masa masuk sama juga tadi. Dia dekat atas pun sama juga. Atas pun juga. Memang terlalu bahang lah macam tu rasanya. Dia kalau dia rasa getaran apa? Getaran tak perasan lah. Tak ada, tak perasan lah. Getaran, apa-apa getaran ke apa tak perasan lah. Okay. Okey. Okey Fazil. Ada nak aku duduk? Sini. Duduk. Kau duduk mencengkung. Kat situ kotor kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kau kena kawal, ya? Sini semua kawan-kawan. Kawal. Tarik nafas. Naik. Tarik nafas. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas, hembus. Naik. Kerana kami tengah buat manifestasi pada Iqmal, jadi orang kata untuk memvisualisasikan keadaan di tempat itu tersebut, apakah makhluk yang muncul, jadi kita akan kata visualkan dia nanti. Dan yang ni Fauzi ni akan buat untuk sebagai medium perantaran saja. Assalamualaikum. Rasa apa, Di? Iya. Berbenang berlembang. Tanam bergerak, hati pun resah. Tak dengar. Langkah kami senyap dalam gelap, bayang bergerak, hati pun resah. Dari lorong sunyi ke rumah tinggal, suara gaib terus memanggil. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Apa tu, Hamba? Kalau berani menjejak makhluk, jangan gentar, jangan lari. Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, Lobo datang kami menyatu. Lobo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Lobo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Tak dengar. Dia punya badan bersisik. Rambut panjang, dia Bersisik betul. badan dia. Okey. Ada sisik Dua makhluk haiwan. Kira macam Blade cakap tadi, yang tak ada kaki. Ikut je. Kalau di mana dia nak tertarik tu, ikut je.